Tengok sini yang mana tanya begini untuk cek suruh begini kita maknanya untuk sejauh kampung. Jalan kampung. Boleh. Ke mana dah? Boleh. Kita sini. Boleh. Dia tanya lah masalah saya sekat. Tak apa dia tanya. Tapi kalau tanya begitu dia tak ada skrip ni habis dia bukan koyak gitu. Tak apa. Tak apa. Boleh ke dah? Boleh juga, tak ada salah. Tanya sesuatu dia lambat kek pula. Nak cari habis kita jumpa pula saya tanya contoh. Ya. Kan dia? Yalah. Kita ambil susun net. Yalah. Kan dia? Kita lakak lah. Apa? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz kembali Ustaz dia kembali ke episod seterusnya di podcast kampung kita insya-Allah. Yang mana tuan-tuan pada episod ni Ustaz ada seorang tetamu yang panggil otai lah, veteran yang mana beliau ni merupakan bekas pengerusi kampung di Kampung Gombayu, bekas Tok Ngulu orang kata. Kalau tuan-tuan tahu bukan orang semua nak ke jawatan Tok Ngulu ni tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia orang panggil ketua. Dia kena jaga orang panggil semua anak Korea kampung tu bawah tanggungjawab dia. Jadi kita panggil dia biasanya panggil Abedin. Abedin lah nama dia Zainuddin bin Sulong. Jadi pada episod ni Ustaz jemput beliau dan insya-Allah beliau akan berbicara pada episod kali ini perihal panggil nasihat ataupun sejarah kampung dan insya-Allah sekejap saja lagi Ustaz akan persilakan Abedin untuk podcast kita. Jadi Abedin, apa khabar Abedin? Sihat ya? Sihat. Terima kasih Abedin kerana sudi panggil mari ke studio kita pada kali ini. Jadi Abedin, Ustaz panggil tahu sebelum ni lah mengenai Abedin ni merupakan bekas Tok Ngulu. Abedin deh? Ya. Jadi masa Abedin pergi jawatan Tok Ngulu tu, di sana mungkin ada panggil benda-benda yang Abedin rasa sangat penting untuk panggil kosi. Abedin rasa sangat aku tak boleh ni, aku kena royak lah ke orang kampung kita sekarang ni, kan anak muda yang umpamanya generasi sekarang ni benda yang penting. Jadi boleh Abedin panggil secara ringkas lah Abedin cerita sedikit sejarah lah kita situ. Sejarah sikit sejarah panggil sejarah kampung. Boleh Abedin? Boleh, masya-Allah insya-Allah. Okey Abedin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dulu saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Ustaz dan yang sudi menjemput saya pada petang ini. Dan juga terima kasih kepada pihak-pihak pendengar lah mengenai latar belakang penduduk Kampung Gombayu ini. Jadi untuk makluman kepada masyarakat kita khususnya Kampung Gombayu ini, bermaknanya bagi saya lah bukan kita nak menonjol diri auzubillah untuk kita ni biar mendapatkan nama, bukan auzubillah, tapi tujuan saya ni memberi sedikit fakta mengenai sejarah Kampung Gombayu. Jadi bermakna fakta ni memang amat penting lah, ya, terutama sekali kepada golongan-golongan pelajar-pelajar yang duduk di pusat-pusat pengajian tinggi itu, memang amat memerlukan mengenai latar belakang sejarah kampung, terutama anak-anak jati Kampung Gombayu ini yang selalu sering bertanyakan tentang sejarah Kampung Gombayu ini asal-usul hingga terkini lah. Jadi dengan itu rangkaian sejarah kampung yang mana generasi akan datang dapat melihat dan menilai kesungguhan masyarakat penduduk setempat, dapat mengeluarkan fakta mengenai sejarah kampung, khususnya Kampung Gombayu kita ini. Kampung Gombayu ini
telah diberi penghormatan lah kepada masyarakat pihak luar masa dulu, yang mana kita dapat mengumpulkan maklumat-maklumat mengenai profil-profil kampung di peringkat daerah Besut ini akan mendapat pujian lah bagi pihak-pihak, terutama kepada pihak negeri dan juga daerah Besut. Dengan ini saya ingin memberi sepetal lalu lah, bukan sepenuhnya. Kalau sepenuh memang tidak habis lah, banyak mana 1 jam juga kita akan bagi temu buah. Tapi kita ambil masa lebih kurang 20 minit ya. Sepetal lalu lah. Maknanya iaitu kita perlu sejarah kampung ini iaitu untuk membentuk semangat jati diri serta mampu merealisasikan sedikit pembelajaran sejarah dan wawasan pendidikan, dan juga ia mampu menambah tokoh lagi fakta-fakta yang tertinggal kepada generasi-generasi masa akan datang, serta menjadi pemakin ke arah pemupukan semangat patriotik di kalangan penduduk setempat, khususnya kampung Kebayu kita ini. Alhamdulillah. Di sini saya pun sebutnya nama lah. Nah, sebelum mukadimah ni, sebagai mukadimah saja, ni saya ni bekas ketua kampung Kebayu yang telah dilantik pada 1 Mei tahun 2014. Iaitu lebih kurang selama 4 tahun lah. Tapi saya berkecimpung di dalam bidang politik sosial. Beliau badan NGO macam-macam badan pertubuhan lah, sejak daripada tahun 1981. Nah, di mana saya masa tu berusia lebih kurang 21 tahun dah. Saya terlibat terus hingga ke sekarang lah. Maknanya berbagi semangat kepada untuk masyarakat. Dan buat masa ini saya pun lama dah telah bersara sebagai ketua ni, tapi berasa semangat semangat tu memang ada lagi. Tidak gentar, tidak pudar lah. Tapi terima kasih lah kepada Ustaz Adlan ni yang telah memberi ruang kepada saya untuk menceritakan sedikit banyak mengenai sejarah kampung kita ini. Masya-Allah. InsyaAllah. Dia ada orang sebut Gong Bayu tu nama dia tu. Mungkin boleh sebut. Mari mana tu nama tu. Ni saya adik kasih lah. Hospital lalu kepada penduduk-penduduk kita, terutama kepada generasi yang baru lah. Kemungkinan Kebayu ni siapa dia yang yang siapa dia Masaman. Di sini Abidin dah panggil ni ingin menghuraikan sedikit lah untuk pengetahuan kita, untuk umum kita, ataupun yang pentingnya untuk pelajar-pelajar kita lah, yang boleh ambil lah fakta-fakta ini, yang mana saya yang pertama sekali yang membuatkan mengumpulkan maklumatnya sejarah kampung Kebayu ini. Sebelum itu tidak ada lagi maklumat terperinci. Dan insyaAllah, dan saya telah menjumpa kampung Kebayu ni bukan kita pandang reka-reka. Jadi banyak kita pergi jumpa untuk mengumpulkan maklumat ni dengan orang-orang yang lebih tua pada kita. Orang-orang yang belum merdeka. Kita ni selepas merdeka. Jadi ramailah, seperti contohnya Allahyarham Yang Mulia Ayah Su kita, Tunku Suri Muda. Lepas tu Yang Mulia tak mati lagi tu Haji Daud Tuk Lepas Daud kita, Habib Abdul Rahman. Dan Allahyarham Haji Muhammad Nur bin Muhammad Nur bin Kadir. Lepas tu dan lagi contohnya Haji Sa'id bin Abdul Rahman masih ada lagi yang berumur dah beratus tahun dah. Tak kan? Mana dan ramai lagi lah. Saya rujuk fakta ni supaya akan jadikan sebuah buku untuk tatapan kepada penduduk kampung kita ini. Ni nama kampung Kebayu ini diambil sepenuh dengan sebatan pokok yang dikenali sebagai pokok bayu, yang terletak di atas tanah tinggi, iaitu di Jalan Seri Bayu,
bersebelahan Masjid Kebayu. Kalau lama Jalan Gelong pagi. Jalan Gelong dekat masjid tu. Dan saya ubah nama Gelong tu, saya bubuh nama Jalan Seri Bayu. Nampak tu sikit, wawasan sikit. Jalan Seri Bayu, Jalan Gelong. Gitu. Dan pada tahun 1908 didatangi satu keluarga dari negeri Kelantan berhijrah di kampung kita ini, iaitu ketua keluarganya bernama Tok Awan Lik. Nama ketua keluarga dia Tok Awan Lik. Mula-mula asal kampung Kebayu ini ialah nama Kampung Surau. Kampung Surau. Dulu Kampung Surau. Dulu dipanggil Kampung Surau. Selepas itu dalam masa musuh terjanggut, telah didatangi 3 keluarga berhijrah di kampung ini, iaitu nama Tok J, Mek Keling dan Tok Kasih. Kampung Surau telah diubah kepada Kampung Kebayu pada tahun 1908 juga. Tak lama Kampung Surau tu. 1908 juga. Oleh siapa dia? Oleh Tok J. Nama dia Tok J. Yang mana beliau terpandang sebatang pokok bayu yang besar terletak di atas tanah tinggi di Jalan Gelong, Gombayu. Jalan Seri Bayu tadi. Jalan Gelong pula. Di Jalan Gelong, Gombayu. Pengasas utama Kampung Gombayu ialah Tok Awan Talib. Ia berasal dari negeri Kelantan. Ni ramai orang tak tahu. Pengasas utama Kampung Kebayu ini ialah Tok Awan Talib. Berasal dari negeri Kelantan. Keistimewaan kampung ini ialah kawasannya terletak di tengah-tengah kampung yang lain. Masih terdapat lagi kisah-kisah sejarah pada masa dulu. Masa dulu. Seperti masa dulu, masa saya buat ni seperti rumah lama, tapak rumah lama tu ada. Kebanyakan penduduk kampung ini berasal dari negeri Kelantan. Dan jumlah penduduk Kampung Gombayu pada tahun 2008 iaitu seramai 2,500 orang. Masa saya baca tu, 2008 tu seramai 2,500 orang. Dan pekerjaan utama penduduk Gombayu ini ialah sebagai petani, tanaman padi, seperti tanaman padi lah. Getah, kelapa sawit, pokok kelapa, sayur-sayuran, dan ternakan, dan lain-lain lagi. Dan kemudahan asah pada masa dulu dan sekarang amat ketara sekali perbezaannya. Seperti contoh, jalan raya, maknanya masa dulu, air, api, elektrik dan sebagainya, yang mana pada masa dulu tidak ada kemudahan langsung seperti generasi pada masa sekarang selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Tak ada api elektrik lagi tak ada. Selepas tahun 1957 baru ada. Jalan raya, air, api dan api elektrik. Dengan ini kita dapat merakumilah kesemua serta sejarah Kampung Kebayu, seperti lokasi, asal-usul, kisah sejarah, penduduk, organisasi kampung, infrastruktur kampung, tokoh-tokoh kampung yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita pada tahun 1957. Jadi kita sikit dulu untuk pendidikan lah. Sepatutnya kita tak malu juga tu macam tu lokasi. Kalau lokasi tu memang nak tahu juga lokasi kampung kita ni. Kalau kira kedudukan arah mata angin, ialah timur laut. Kampung kita ni kedudukan arah mata angin arah timur laut. Timur laut, iaitu dekat dengan pesisiran pantai. Lebih kurang 5 km dari pantai Bukit Kuang. Dan petanda jalan raya Kampung Kebayu ini, untuk memasuki Kampung Kebayu ini adalah berasaskan dari jalan besar. Petanda nak masuk ke kampung kita ni, petanda arah dia untuk masuk ke kampung kita ini berasaskan iaitu dari jalan besar Bandar Jeltik hingga ke jalan besar Kampung Raja, laluan dia Pesut. Dan ke persimpangan
ke persimpangan sebelah kanan trafik light utama Kampung Aluletan. Menghala ke jalan besar IKM Aluletan Besut hingga persimpangan 3 pusing kanan ke Kampung Batu Tumbuh dan menghala terus ke Kampung Gebayu Besut. Lebih kurang 10 km dari Bandar Jeti. Lebih kurang asal lah. Lokasi je. Okey. Dan sikit lagi kita tahu tambah ni kita tahu tambah sikit ni pada tahun nak untuk sikit lah. Nak tahu tambah sikit pada tahun 1942 tentera Jepun telah memerintah negara kita dan memasuki seluruh kampung, termasuklah kampung kita ni. Pada tahun 1942. Kita ulang lagi. Tentera Jepun telah memerintah negara kita dan memasuki seluruh kampung, termasuklah di Kampung Gebayu ini. Pada masa itu beliau telah melatih dan bersepakat melatih budak raja menjadi ketua Kampung Surah. Mana kat dulu? Kampung Gebayu lah. Kampung Surah. Nama dia budak raja ni, nama dia Awan Tarik Sani lah. Awan Tarik. Selepas itu pula dilatih ketua kampung iaitu Cikgu Ahmad. Cikgu Ahmad. Lebih detail lagi. Dan pada tahun 1915 pula, 1915 Tawak Merah, orang panggil Tok Merah. Tawak Merah dekat masjid dia. Tok Merah. Saya pun dah ingat. Tawak Merah ni. Tok Merah ni. Rakan seperjuangan Tok Janggu. Pada tahun 1915 tu. Tok Merah rakan seperjuangan Tok Janggu telah lari ke kampung kita ini. Kerana Tok Janggu dan rakan-rakannya terkorban. Sebagai pahlawan yang menentang kuasa penjajah barat. Meskipun kebangkitan pada tahun 1915 tu berjaya dipatuh oleh British. Dan pada 6 Ogos 1945 tentera Jepun telah berundur dan dimasuki pula kerajaan Inggeris memerintah negara kita. Dan pada masa itu pemerintah kerajaan Inggeris iaitu tahun 1945 pula dilatih Tok Awan Talik menjadi ketua Kampung Gebayu yang pertama. Tok Awan Talik. Okey. Lebih kurang sekitar lalu lah. Ni. Keistimewaan kampung kita ni. Namanya ni lah. Istimewa terletak di tengah-tengah kampung lain lah. Seperti Kampung Baru, Batu Tumbuh, Kampung Batu Tumbuh, Kampung Lapai Kotak, Kampung Kepasir, Kampung Berjelutong, Kampung Tembela dan Kampung Keluar. Kita duduk di tengah-tengah. Kita duduk di tengah. Okay, kita dan kita pergi kepada sebab maknanya kegiatan sosial lah. Ketika pada sikit dari segi sosial ni. Kita campur-campur ada sikit kita. Kegiatan sosial di kampung ini sudah lama digiatkan secara sukarela lah. Maknanya pada masa seperti saya ni tahun 1981 lagi. Maknanya khidmat. Sebelum pada jadi ketua kampung tu, maknanya pernah berkhidmat tahun 1981 lagi. Di mana kita banyak menjalankan kegiatan sukarelawan pada masa dulu seperti gotong royong, bercocok tanah, akad umuh. Masa tu dan saya akad umuh. Mana makan canjuk, makan cacuk lah. Dan saya masa saya tu dan kita buat gotong royong akad umuh, kawalan kampung masa saya. Kawalan kampung bersih kawasan seperti masjid, kubur, jalan, klinik, padai bola, kita masuk buat kita seperti sekolah, pusat mengajar Quran, lepas tu majlis tempat baca Yasin dan kebudayaan seperti kita ada masa dulu kita ada kebudayaan di Kebarak, persilap, silat seni silat, dan lain-lain lagi lah. Kebudayaan yang telah dianjur oleh pihak negeri dan daerah. Kita serta menyertai untuk kampung kita ini. Dan dalam kampung kita ini dia ada pertubuhan sukarela seperti belia PUBG, PIBG,
masjid, kemah, rela dan lain-lain lagi lah. Pertubuhan, banyak pertubuhan ni. Dan pekerjaan utama mana penduduk kampung sini, utama penduduk kampung kita ni, seperti sekali lagi saya ulang lah. Ulang tapi tak ingat pula pekerjaan utama ni, seperti petani, tanam padi, pokok kelapa, sayur-sayuran kita, sawit, kelapa sawit, tenaga, tukar rumah, baru binaan, berniaga kedai rocek, kedai kopi, kedai potostik, tempat kita ni. Bengkel, ngejak kita ada. Kilang kayu kita ada. Membuat kuih, muih. Banyak sikit. Pengawet terbakar masa tu. Benda ni tak ada dah. Berniaga sate ke air contoh. Air tuak, manisan, bahan binaan, kontraktor asrama, kontraktor kabel elektrik, ukiran, kraft dan lain-lain lagi. Banyak itu. Banyak pekerjaan di kampung kita ini. Dan semuanya ada fakta ni. Nak tengok ada dalam buku sejarah kita ada fakta. Ada bukti. Bukan kita cakap saja, ada bukti dengan fakta lah. Bahawa pekerjaan penduduk kampung kita ini. Dan seterusnya kita pergi sedikit lah. Kita pergi sedikit lah, maknanya untuk maklumat lah. Maknanya untuk pengetahuan anak-anak sekolah kita lah. Maknanya organisasi dalam kampung saya kalau masa saya jaga ni, saya ni maknanya organisasi pertubuhan organisasi ni telah ditubuhnya tahun 1975 lagi. 75. Dia panggil tahun 1975. Dia panggil Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKK tu. Tahun 1975 lagi. Wakil kerajaan lah. Kampung. Dan Persatuan Gerakan Belia Pak B ni saya sendirilah yang merokok dulu lagi lah. Seperti contoh Haji Abang Mak kita, Mak Bakar, Haji Abu Bakar Yusuf tu, maknanya dia dulu pada saya lah. Dan Gerakan Belia Pak B ni telah ditubuhkan pada 18 Julai tahun 1984. Gerakan Belia Pak B 18 Julai 1984. Lepas tu Jawatan Kuasa Masjid Gobayu ni telah ditubuhkan pada tahun 1971. Masjid kita buat sejarah sikit. Lepas tu PIBG sekolah Gobayu ni telah ditubuhkan pada tahun 1965. Mana maklumat ni Aisu, arwah Aisu ni, Allah yarham ni, Aisu ni Haji Tengku Yusuf Muda, tahun 1965 PIBG. Unit Kawalan Kampung ditubuhkan pada tahun 1985. Rujukan mana? Kemas, TBK Kemas ni ditubuhkan pada tahun 1984. Kemas TBK kita tu tahun 1984. Klinik desa kita telah ditubuhkan pada tahun 1990. Klinik desa. Dan Ketua Tani, Jawatan Kuasa Ketua Tani bahagian padi ni, Jawatan Kuasa dia telah ditubuhkan pada tahun 1990, iaitu seramai Jawatan Kuasa dia 14 orang. Bermula tahun 1990. Dia ada benda ni dah lama dah di Kampung Gobayu ni. Pertubuhan telah dilaksanakan. Itu contoh kesan daripada perubahan kemodenan ini. Jadi saya ulas sikit sebanyaklah Ustaz dah. Untuk maklumat, kadang-kadang kita generasi muda ni dia tak sedari sebab dia mari dalam keadaan dia senang. Jadi kita buat perbandingan di masa dulu maknanya hingga sekarang. Contoh dulu sekolah yatak. Sekarang batu. Besok dulu balai raya kayu, sekarang batu. Contoh TBK Kemas kita dulu kayu, sekarang batu. Air pula, dulu air perigi gunung, sekarang air pahit. Masa dulu api pula menggunakan pelita air. Sekarang elektrik. Kena ingat dulu masa dulu pelita air, tak ada elektrik. Lepas tu bidang pula dulu. Dulu kita nak beranak tu. Untuk beranak tu lain. Tu bidang kampung. Tak ada klinik. Dia ni ada klinik. Dulu masa dulu jalan tanah merah. Sekarang jalan bertah. Dulu dia tiada pada bola. Main main dengan bonggok-bonggok. Sekarang dah ada pada bola. Banyak di kampung kita ini.
dulu dah masa sekarang tak ada dah. Dulu jawab pondok telefon, tapi pondok telefon dulu dia guna pondok telefon. Sekarang canggih lagi. Guna telefon macam-macam lah. Dulu wakaf tak ada dulu. Wakaf kampung tak ada. Sekarang dah ada wakaf. Mana tuai padi pula. Dulu masa zaman dulu dia guna ketan. Ketan. Sekarang ni dia guna mesin luar. Mana? Dulu dapur guna kayu. Sekarang ni dapur gas. Maknanya kita tunjuk besok. Madrasah dulu dia buat daripada kayu. Sekarang semua madrasah buat daripada batu. Perubahan wayak. Untuk maklumatlah. Membajak sawah. Dulu dengan kerbau. Tu. Sekarang menggunakan traktor pembajak. Perubahan kan mak. Sekarang tak ada buat futsal. Sekarang ada contohnya. Ada pada bola futsal. Maknanya. Dan maknanya untuk maklumat lah. Maknanya tokoh-tokoh terhebat lah. Tokoh-tokoh terlibat lah. Maknanya untuk tabir saya lagi lah. Untuk cerita lalu lah. Untuk mengingati balik lah. Aku tak ingat. Tokoh-tokoh yang terlibat di kampung kita ini yang mana belum pada merdeka lah. Contohnya Tok Awan Lik ni sebelum merdeka. Tok Ji sebelum merdeka. Tok Awal Talik sebelum merdeka. Cikgu Ahmad sebelum merdeka. Tok Merah sebelum merdeka juga. Cik Awan bin Ahmad selepas merdeka. Wak Awal bin Idris. Wak Awal bin Idris selepas merdeka. Arwah belakang mati belakang dah. Pada Nawal lah ni. Arwah pada Nawal kita ni, arwah kita. Lepas tu pula Allah yarham Haji Ibrahim bin Yusuf selepas merdeka juga. Lepas tu Allah yarham Haji Muhammad Nur bin Kadir. Pengono gitu. Lepas tu Allah yarham Tengku Yusuf bin Muda selepas merdeka. Lepas tu lepas Yesus tu kesenangannya saya lah kita lah setakat ni yang ke-8 lah. Mana selepas merdeka setakat ni lah. Lepas tu yang 9 pula sekarang ni banyak lah orang muda. Cik Allah Yusuf, nama dia dua, baru-baru Pak Suhir, yang baru selepas berjual. Untuk pengetahuan lah. Jadi kita lalu lah. Maknanya mengenai sejarah-sejarah kampung kita. Dan dengan ini kita menyerulah kepada masyarakat kampung kita ni selepas pujuan tu dimintalah masyarakat muda ni berilah kesinambungan sekarang lah supaya kampung Kebayu ini menjadi terbaik lah dan disegani oleh masyarakat. Maknanya saya minta saja sebaiklah golongan muda tu korbanlah sedikit tenaga untuk memperjuangkan atau untuk merubahkan kampung kita ni supaya jadi kampung yang terbaik lah. Seperti maknanya tokoh-tokoh kampung pula yang lebih kurang lah. Keluarga-keluarga asal dari kampung kita dulu. Haji Suami bin Abdullah Pong Slemek. Lepas tu Haji Abdullah bin Wabsah. Lepas tu Cik Hamzah bin Muhammad Patiminjo. Lepas tu Cik Madri bin Hassan. Saya tokoh-tokoh orang lama. Lepas tu Cik Wak Awal bin Idris pada Nawal. Lepas tu Cik Syafi'i bin Ibrahim. Lepas tu tokoh-tokoh yang berjasa ni seperti Aisyah kita Allahyarham. Haji Tengku Yusuf bin Muda lah. Maknanya pengusi, maknanya yang telah menjaga kampung kita ini. Masya Allah. Dan dengan itu, dengan ini saya akhir sekali lah. Boleh. Panjang dah. Dia lain kali pula lah. Ada kita keluar lagi lah. Sebab kita ambil sedikit-sedikit. Kalau banyak jemput pula. Dan dengan akhir sekali lah. Saya Abidin Zainuddin bin Suluni. Saya ni yang telah membuat buku sejarah kampung lah. Maka sedikit sebanyak untuk kegunaan generasi kita di masa akan datang lah. Dan terkini lah. Dan mengetahui dan tetap sedikit sebanyak sejarah kampung Kebayu kita ini. Dengan hasil usaha kami yang tidak seberapa ini dapat memberi sedikit sebanyak untuk mencari fakta-fakta sejarah kampung. Maka terbuktilah rahsia kita sejarah penempatan kampung Kebayu ini dapat ditulis dengan yang terbaik. Dan saya sebagai pengarang lah
mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penduduk kampung yang terlibat menyusung profil kampung kita ini. InsyaAllah dari masa akan datang kita dapat memberi kerjasama yang baiklah untuk memperkemaskini lagi fakta-fakta profil kampung, terutama profil kampung yang terkini. InsyaAllah. Mudah-mudahan Gobaya kita akan lebih cemerlang, dayu dan berdaya saing dengan kampung-kampung lain. InsyaAllah. Dan berilah semangat kerjasama sekalilah tanpa salah sangka, jauh di segala fitnah berlaku perbalahan kita sesama sendiri, minta jauh dan demi untuk kebaikan agama, bangsa dan negara kita. InsyaAllah sama-sama kita memperjuangkan demi untuk kebaikan kampung Gobaya ini. InsyaAllah. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih banyak info daripada Abidin kita. Sebut kepada kita semua, dan Ustaz yakin muda-mudi di kampung kita sekarang ni panggil mungkin tak tahu tentang panggil sejarah bagaimana tertubuhnya panggil adanya kampung Gombayu daripada kampung Surat tukar kepada nama kampung Gombayu. Jadi alhamdulillah sedikit sebanyak Abidin pada petang ini banyak memberi panggil informasi mengenai sejarah kampung kita. Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Abidin. Jadi saya rasa setakat tu dahulu untuk episod kali ini, lebih kurang 30 minit. Alhamdulillah, tak boleh panjang sangat. Tak boleh panjang sangat InsyaAllah kalau ada masa akan datang kita akan jemput lagi insyaAllah. Jadi untuk setakat ni jadi Ustaz akhiri apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala dan apa yang lemah itu daripada diri kita masing-masing. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jangan ada. Ada fakta. Dia boleh cuba je. Saya mau mulu. Tak apa.